Hai guys, kembali lagi dekat vlog kami. Hari yang kedua kat Cendu dengan adik Yusof. Hari ni kita nak pergi mana, Yaya? Okey, hari ni kita pergi tengok panda dekat rumah panda. Okey, jom kita pergi. Jom! Rumah panda ni ataupun panda base ni terletak lebih kurang dalam 15 km daripada bandar Cendu. Korang boleh pergi ke sana dengan banyak cara. Either korang boleh naik metro, boleh naik bas ataupun boleh naik Didi macam kami. Hai guys, sekarang ni kami tengah menampak untuk pergi tengok panda. Kami bergerak ke panda base ni dengan menaiki Didi. So basically Didi akan drop off kita dalam 300-400 meter sebelum pintu pagar utama. So that's why kami terpaksa menampak dengan budak-budak ni untuk sampai ke pintu utama. Tips dia untuk tengok panda ni, korang kena datang seawal mungkin. Cendu panda base ni dibuka seawal 7.30 pagi sebab panda-panda ni memang aktif sangat pada waktu pagi. Papa, mana panda ni? Jauh lagi ke nak jalan ni, Papa? Okey, kita kena jalan sikit lagi sebelum kita jumpa panda. Setibanya kat depan pintu pagar utama ni akan terdapat banyak tourist guide yang cuba untuk jual diorang punya package. Kalau korang jenis yang nak tengok semua dan nak tahu mengenai panda base ni dengan lebih detail, korang boleh ambil. Tapi macam kami travel dengan dua budak kecil ni, kami santai-santai je. So we just follow the flow. Kalau korang boleh tengok kat sini kan, memang ramai sangat pengunjung yang nak masuk ke panda base ni. Tapi it's okay, jangan risau sebab proses kemasukan tu smooth je. Walaupun ramai pengunjung yang datang, tapi mereka buka banyak kaunter untuk masuk ke dalam. Korang boleh beli tiket sama ada online ataupun on the ground. Tapi jangan lupa untuk bawa pasport sendiri sebab pasport tu adalah tiket untuk kita masuk ke dalam. Untuk harga tiket, korang boleh tengok dekat sini. Tiket. Thank you. Bawa kejap je. Saya kita lama. Jom. Saya tahu. Ya, kawasan ni sebenarnya berkeluasan dalam 3 km square. Tapi tak apa, korang boleh je naik tram yang disediakan, tapi kena bayar sikit lah dalam 30 yuan macam tu. Ataupun kalau korang jenis yang suka berjalan, you can always walk on your foot untuk tour around the panda base ni. Kalau korang memang ada banyak masa untuk dihabiskan kat sini, selalunya diorang kata dalam 3-4 jam boleh habis. Tapi kalau korang rushing ataupun kalau korang berjalan dengan anak kecil macam kita orang ni, better ambil tram dan usually boleh habis dalam masa sejam setengah macam tu.
Kalau Yaya dan korang semua nak tahu, dekat Panda Base ni ada 230 ekor panda gergasi. Wow, Ya, banyaknya. itu baru panda gergasi. Dan ada juga 100 ekor panda merah atau yang dikenali sebagai red panda. Masa kami datang tu dah lebih kurang dalam pukul 11, pukul 12 dah macam tu. So, kebanyakan panda dah tak berapa aktif. Jadi, kalau korang nak tengok panda yang betul-betul aktif, kena datang awal. Tempat ni dibuka seawal pukul 7.30 pagi. Jika masa korang datang tu, orang ramai macam waktu kita orang datang ni, jangan risau. Dekat Panda Alley ni ada banyak sangat panda untuk korang tengok. Dan sekiranya korang bernasib baik, korang akan dapat tengok anak panda yang warna kemerah-merahan lagi tu. Kat sini pula korang boleh tengok panda merah tu. Kami kuat bernasib baik sebab boleh tengok panda merah tu berlari-lari. Papa, Yaya ingatlah panda ni dia makan buluh kan Papa? Betul tu Yaya. Kalau Yaya nak tahu, seekor panda gergasi ni dia boleh makan antara 12 hingga 38 kilogram bulu setiap hari. So, memang kerja dia orang tu makan sajalah. Almost dikatakan 10 hingga 16 jam sehari digunakan untuk makan. Tengoklah saiz mereka tu, sangat-sangat gebu kan? Selain daripada tengok panda gergasi dengan red panda, korang juga boleh menikmati kawasan sekitar yang sangat cantik di sini. Contohnya, tasik yang sangat cantik ni. Oh, Yaya ingat Yaya ada bagi makan kat ikan kat sini kan Papa? Ya, betul tu. Disebabkan oleh trip kami ni santai-santai je, memang agak lama jugalah kami kat sini. Tengoklah Yaya tu dah tergolek-golek dah sampai. Balik je daripada Panda Base petang tu, semua orang dah kepenatan. So, malam baru kami keluar.
balik je daripada Panda Base tu, semua orang pun dah sangat kelaparan. So kita berhenti makan sekali lagi dekat Huan Cheng Mosque tu. Dan on the way balik kita beli Luckin Coffee. Sangat sedap. Malam tu kami decide untuk pergi ke Kwanzai Alley, atau dalam Englishnya Wide and Narrow Alley of Chengdu. Sebelum sampai ke Kwanzai Alley tu, korang akan lalu kawasan ini. So kalau ada yang masih belum beli souvenir, korang bolehlah beli dekat sini. Kwanzai Alley ni merupakan salah satu tarikan pelancong yang popular dekat Chengdu ni kerana dia menggabungkan pusat beli belah dan juga seni bina purba dengan gaya hidup moden. So sepanjang jalan ini korang boleh tengok seni bina lama atau tradisional di waktu zaman dulu-dulu. Yaya tahu kat mana ni Papa? Kat Pok Mat kan Papa? Ya, inilah Pok Mat, salah satu tarikan juga dekat Kwanzai Alley ni. So, Yaya ada beli apa-apa tak dekat Pok Mat ni? Ada. Best tak? Seronok tak? Best. So, kalau korang nak tengok unboxing video Yaya buka Pok Matnya yang pertama, korang boleh check out dekat kita punya video. Okay? Dekat TikTok. Dekat TikTok, dekat YouTube. Ada TikTok. Okey. Yang ketiga. Tapi memang nak buka yang ketiga. Tengoklah tu Yaya, seronok betul dia pilih Pok Mat. Kalau korang nak tahu, Pok Mat dekat sini sedikit murah lah kalau kita compare dengan Malaysia. Adalah dalam 15 hingga 20 ringgit beza. Okey. So nak yang mana? Ambil satu kotak. Sebelum bertolak balik tu, kami beli tanghulu. Kuat sedap jugalah sebenarnya tanghulu dia. Sebenarnya ni first time kan kita makan tanghulu. Okay, so stay tuned for next episode. Day 3 kita dekat Chengdu. Chengdu. Bye-bye. Bye guys. Bye-bye.